cara nak bershopping di TikTok. Okey, tekan TikTok, kemudian kita tekan button shop. Kemudian kita buat carian produk di bahagian atas button search. Contoh nak beli baju sekolah. And then kita pilih baju Patutlah ramai sekolah. orang suka baju sekolah Black Cat ni lembut. Right. Lepas tu kita pergi tekan button atas anak panah dekat trolley tu. Dan copy link. Tunggu perkataan pop up link hitam hilang. And then kita pergi masuk ke dalam Mova. Dan tunggu dia scan untuk dapat nilai cashback ni. Anggaran cashback yang kita dapat adalah RM3.30. Dan terus buat belian di TikTok. And then kita keluar paparan macam ni. And then tekan view item. So you all boleh buat bayaran macam biasa. Tekan button buy now. Selepas itu pilih baju yang kita nak. And then kita pilih size. Okay. Setelah itu kita tekan button buy now. Dan kita buat pembayaran to seller. Selepas kita buat pembayaran, kita datang balik, masuk ke dalam mobile apps. Kita tekan pada bahagian button saya. Kita tekan record activity. Dan kita lihat dekat situ, iaitu produk yang kita order dah masuk dalam record activity. So, ambil masa 48 jam. Tunggu sampai seller approve. Apabila dah approve, dia akan keluar status pesanan telah dijumpai. Okey, kemudian akan berlaku proses penghantaran barang dalam 2-3 hari sepasa sampai di rumah. Kemudian apabila pasa sampai rumah, cashback tidak masuk pada hari yang sama pasa sampai. Dia ada waktu dia, kita boleh cek di pendapatan. And then kita tekan pada button pesanan saya. Kemudian kita lihat dekat merchant yang kita shopping. Sekiranya kalau kita shopping di TikTok, maka kita tekan di TikTok dan dia bagi tahu dekat situ cashback akan sampai 3 hingga 15 hari selepas barang sampai. Sekiranya kalau kita beli di Shopee, kita boleh tengok dekat situ cek setiap 25 hari bulan. Okey, maksudnya kita diberi pelepasan cashback. Sekiranya kalau barang yang kita shopping tu di Lazada, maka dah lebih kurang 2 bulan selepas tu. Dan sekiranya kita booking hotel, beli tiket kapal terbang, ataupun kita booking homestay ataupun travel di tiket.com, cashback dikeluarkan pada bulan berikutnya selepas check out penerbangan tamat. Okey, ataupun pesanan sudah digunakan. Okey, so happy berbelanja kepada semua. Dan setelah itu dia akan masuk di bahagian baki boleh dikeluarkan dan kita boleh withdraw bawa keluar minimum RM10. Okey.